Sehari podcast. Okay guys Event sebenar adalah di tanah Melayu. Sudah ulang kali banyaklah. Tapi orang tak nak faham. Orang tak nak terima. Ada kata, apalah merapulah. Tempoh hari saya bagi tahu. Bukan Selat Hormuz yang jadi tumpuan. Yang sebenarnya mereka nak adalah Selat Melaka. Jadi ramai orang terskema, oh Selat Hormuz tutup. Pada Selat Hormuz tu 20% minyak dunia. Tetapi laluan utama di dunia, nombor 1, number 1, Selat Melaka. Takkanlah kita tak nampak. Ni, hari ni baru orang mula nampak. Sebab Menteri Pertahanan Indonesia dengan US punya pertahanan buat satu perjanjian berkenaan dengan ruang udara. So, ada laporan bagi tahu kita dah tersepit dah. Sebab Singapura kita tahu, Singapura US. So, Indonesia dah buat perjanjian dah. So, Malaysia macam mana? Itu sebab, itu hari non-kunyit. Buat perjanjian Anwar Trump ART. Dan selang beberapa hari, buat perjanjian pertahanan dengan US yang kita sampai sekarang tak tahu apakah perjanjian tersebut. Apa yang telah dipersetujui. Indonesia dia bagi tahu. US minta untuk guna ruang udara. Ruang udara Indonesia di Selat Melaka ni. So, perjanjian yang dibuat antara Malaysia dan juga Amerika ni, perjanjian pertahanan, apa yang kita bagi ni? Apa yang kita bagi? Apa dia? Guys, Selat Melaka ni kongsi 3 negara Malaysia, Indonesia dan juga Singapura. 3 negara. So, US kita tahu dah, Singapura ni memang budak dia lah. Budak dia. Indonesia, perjanjian ruang udara. Malaysia ni. Kau nampak tak? Sebab ramai daripada kita tak tahu. Sebab kita tak nak ambil tahu. Memang Selat Melaka sepanjang-panjang ini, kita dengan Indonesia lah, Singapura kat ujung tanjung lah. Tetapi tahu tak engkau orang? Perairan yang dalam itu, sebelah kita. Sebab tu banyak kapal-kapal, dia lalu sebelah kita, bukan sebelah Indonesia. Walaupun selat ini dijaga bersama, tetapi kapal-kapal tu semua lalu sebelah Malaysia. Sebab perairan kita lebih dalam. Indonesia tu cetek. So, kalau Indonesia nak bagi guna ruang udara, kau rasa US nak apa daripada kita? US nak apa? Base lah. Dia nak buat base. Sebab itu kita minta, apakah isi kandungan perjanjian pertahanan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan dengan US? Sampai hari ini tak ada. Dan Tuan bangkitkan perkara ni sampai sekarang tak jawab. Ingat kan siapa yang menguasai Selat Melaka, dia menguasai dunia. Kalau tak adalah cerita Empayar Melaka. Rasa ingatkan lagi sekali. Yang dia orang nak ni tanah Melayu. Bukan saja Selat Melaka tu. Tetapi ni, tanah Melayu ni. Jantung dunia ni. Tapi kalau tak percaya, tak boleh buat apalah. Tapi apa yang saya cakap tu, hari ni kau dah nampak. Sebab lepas daripada Selat Hormuz ni, ini sasaran mereka. Dan daripada dulu pun, yang mereka nak adalah tanah Melayu. Itu sebab dia ada proksi dia. Non-kunyit. Baruah. So, bila kita kata, oh, kita kena berjuang untuk orang Melayu. Ada yang geng sunggut kata, oh, ni Gaza, jangan lupa. Kita tak pernah lupa pun. Di sini dulu. Itu yang Tuan Mahathir buat. Bangunkan negara ni. Jaga keselamatan negara ni. Tak kompromi pun. Ada kompromi? Ada Tuan Mahathir kompromi dengan negara US ke apa ada? Saya tanya korang. Tak ada. Presiden US pun tak berani datang. 22 tahun jadi Perdana Menteri, seorang pun tak berani jejak kaki lah. Non-kunyit ni, baru dapat pes batang dah macam beruk mayih lah. Dapat naik kereta, macam beruk. Gadai negara ni. So, nak berjuang. Ni dulu ni. Itu pun tak nampak, tak tahulah. Yeah. Guys, korang tak nampak. Kalau korang tak nampak, tak apa. Ambillah tahu. Ambil tahu kan, ambil tahu. Saya dah buka macam-macam dah. Nak konspirasi, aku dah buka konspirasi. Nak apa lagi?
Hari ni kita minta bersatu je. Orang Melayu bersatu. Dan jangan sokong non-kunyit. Nak selamatkan negara ni. Misi ni besar, bukan misi kecil. Selamatkan tanah Melayu ni. Bukan untuk kita tau. Ada akal semua. Dah besar panjang, dah ada berbulu dah. Kita boleh fikirlah. Tu, Mahathir Mohamad. 2 kali jadi Perdana Menteri. Umur dah 101 tahun. Dia nak apa lagi orang tua ni? Fikir. Dia nak apa lagi orang tua ni? Dia 2 kali jadi Perdana Menteri. Pencen pun dapat. Non-kunyit tak dapat pencen TPM. Tak dapat, dia tak dapat, babe. Ni, 101 tahun umur. Dia nak apa lagi? Itu lagi jatuh. Lepas tu dia comeback lepas 3 bulan. Pas kali dia keluar, selagi diperlukan. Dan dia bagi tahu, perjuangan saya belum selesai. Apa lagi yang tak selesai ni? Cuba kita fikir, guys. Kita fikir. Sorry lah. Ada orang menganjing, saya tengok ada orang menganjing. Sehari. Kita fikir. Baiklah aku suruh fikir. Kau orang non-kunyit cakap apa? Oh, you lah. Oh, Datuk Seri. Itu korang. Walau non-ceplos. Saling kongkang pun kau panggil Datuk Seri. Baik aku suruh berfikir. Ni, cuba fikir. Perjuangan saya belum selesai. Saya berpendapat bahawa yang penting ialah perjuangan. Saya boleh tolonglah, tapi saya dah umur 100 tahun. Tetapi insyaAllah kalau disuruh, saya buat untuk menyelesaikan masalah perjuangan ini yang belum selesai. So, cuba kita fikir. Apa yang tak selesai lagi? 2 kali jadi Perdana Menteri paling lama 22 tahun. Apa yang tak selesai lagi? Guys, ni. Tanah Melayu. Saya dah buka macam-macam dah. Tak percaya tak apa, tapi ada masa pergi cari fakta ni. Selat Melaka. US nak lama dah. Tak dapat. Singapura minta bantuan lepas Tun Mahathir pencen. 2023 Tun Mahathir pencen, 2024 Singapura minta US tolong jaga Selat Melaka. Fakta ada. Palah masa tu Perdana Menteri masih ikut lagi lah cakap Tun Mahathir. Malaysia wujudkan APMM. Kita dengan Indonesia tak payah, US tak payah jaga, kita orang boleh jaga. Alasan dia sebab lanon lah. Belah Selatan sana Singapura, tahu Singapura cakap banyak lanon, dia cakap tak bagi guys. Sama macam Pulau Batu Putih. Lepas Tun Mahathir pencen, baru Singapura bawa ke ICJ. Kenapa tunggu lepas Tun Mahathir pencen? Sebab mereka tahu, bila orang tua ni ada, dia orang takkan boleh buat apa-apa. Inilah Tun Mahathir bagi tahu, perjuangan belum selesai. Sebab kita nak selamatkan negara. Saya tanya dengan korang, Tun Mahathir bagi tahu daripada dulu lagi, non-kunyit ni. Hari ni baru orang cakap, betul lah Tun cakap. Betul tak? Betul tak betul? Betul lah Tun cakap. Dia ni memang bodoh lah. Sekarang. So ni perjuangan kita semua lah guys. Now lepas ni, event Selat Melaka. Dia akan, sebab tu saya cakap, event di Sumut ini, untuk mengawali apa yang akan berlaku dekat dalam negara ni guys. Ada event besar yang akan berlaku dalam negara dalam masa terdekat. So, itu mengaburi mata kita. Seharap ginilah. Apa saja pun, kena berfikir. Jangan, guys, duduk, fikir. Sabar, tenang, biarnya fikir. Jangan masuk perangkap. Nak pemisah satu je. Ini bukan orang berkasih sayang lah. Sokong non-kunyit, gone. Habis. So, jangan ada perasaan sokong dia. Sign mati lawan Anwar Ibrahim. Banduan. Okey. Apa yang nak berlaku? Oh, ada orang tanya pula. Apa yang nak berlaku, sir? Apa yang nak berlaku? Ini kemungkinan yang akan